Bang. Ya. Tolong ajar bang. Oh, form 4 chapter tu number bases. Kalau kita tengok kat sini dia suruh kita tolakkan base 9. Sebelum nak sembang pasal base 9, tengok dulu. Kalau base 10, kita tolak macam biasa kan? 8 tolak 8 kosong. 7 tak boleh nak tolak 8, kita pinjam sebelah. Daripada 2 pinjam 1 tinggal 1. Tapi 1 tu ada berapa? 1 tu ada 10. Jadi yang ini 10 tambah 17. Kita 10 tambah 7 dapatlah 17. 17 tolak 8 dapat 9. Yang ni tinggal 1 dapatlah 190 base 10. Tapi soalan ini dia cakap pasal base 9. Jadi macam biasa 8 tolak 8 kosong. 7 tak boleh tolak 8 pinjam sebelah. 2 tinggal 1. Tapi dalam satu paket tu ada berapa nombor? Ada 9. Jadi yang ditambahkan kat sini adalah tambah 9. 9 tambah 7 dapatlah 16. 16 tolak 8 dapat 8. Dan yang ni tinggal 1. And this will be our final answer. Shatter. Sabar dulu. Tengok sini. Jangan lupa undi saya. The best in writing.